Ni Sol 17. Sol, ini adalah gudang Boyjan geng. Dan juga Yap. Ni cantik kan? Okey, mesti ada ramai yang perasan. Ada apa tau dengan gudang Boyjan ni? Kita ada Cik Sol dari Gempas. Sol. So kita ada dari Seri Sulong. Ni Sol sofa boleh lompat. Okey, design sofa boleh lompat ni biasa range 15 ke atas yang boleh lompat. Tapi design yang sama untuk yang dah ada kualiti tu start dari 6,000 ke atas. Pun boleh jadi di stok banyak. Color macam-macam. Baru sampai. Salah satulah sikit boleh jadi orang korang. Kalau nak cerita pembuatan proses kan susah. Buat satu video pun tak cukup, betul? Senang je. Kita cerita pasal kayu je dulu. Ni kayu jati biasa, yang kecil dan juga kayu jati kampung lah. Yang ini ada baik sikit je. Lepas tu upgrade lagi baik, lebih besar. Sebab jati ni sebenarnya, kalau betul-betul proper jati yang nak super lah kita kena pakai kayu jati yang berumur 40 tahun hingga ke 80 tahun. Sebab masa tu urat dan minyak dia dah stabil. Apa dia minyak dengan urat ni nanti Boyjan cerita lebih lah keperluan dia. Dan kajian Boyjan tengok pun kapal Nabi Noh dibuat daripada kayu jati atau nama Arabnya Al-Saj. Okay? Sebab tu jati ni bukanlah yang terpaling kuat, tapi dia memang sangat tahan. Super tahan. Dia ada reason-reasonnya. Korang tanya je lah dekat ChatGPT ke apa, korang akan dapat detail yang lebih lah pasal kelebihan kayu jati. Sebenarnya bukan sekadar cantik, bukan sekadar boleh dibuat perabot. Kenapa sesuai buat ukiran. Dia banyak-banyak faktor lah. Sebenarnya banyak faktor. Kayu jati ni super geng sebenarnya. Super negara Jepun, Korea, Eropah lah. Amerika Syarikat dia famous dekat sana sebenarnya. Dekat Malaysia ni beberapa persen lah, Alhamdulillah. Pun masuk Malaysia pun market baru berapa tahun kan. Belum lama lagi lah. Lingkungan bawah 40 tahun lah kan. Jati ni baru masuk Malaysia bawah 40 tahun punya market. Sebab tu banyak geng yang Boyjan dapat ilmu dari sini. Majoriti acak-acik yang pakai jati pun geng, selain daripada kongsi ilmu dengan Boyjan, acak-acik pun baru tahu tentang banyak kualiti jati dekat sini. Sebab belum ada pendedahan. Sebab tu jati kategori masih awal lagi dekat negara kita. Bawah 40 tahun lagi. Tapi lagi tua dari Boyjan lah. Boyjan baru 30 lebih kan. Tapi tak penting. Yang penting acik ni dari Gempas dah Sol. Hari ni hari Khamis. Dan korang tahu tak yang mana dari jauh Kedah ke apa segala, selain daripada barang Boyjan yang banyak, bukan dalam ni je, luar pun banyak. Dekat Batu Pahat ni banyak sangat kedai jati. Yang berdekatan dengan Boyjan pun banyak kedai. Itu kelebihan dan bestnya dekat sini. Sampai ke Pontian pun banyak kedai jati. Ini adalah gudang Boyjan. Datang untuk jelas barang. Wow.